Okey bang, di dalam detail yang diberikan, benda ni boleh support dalam 200 kilogram. Ini dalam detail tu lah. Jom kita try pasang dulu, saya tunjuk kat abang Yang penting saiz dia kecil, muat letak dalam locker ni. And compact, senang nak lipat. Cara buka dia mudah je. Ni basically dia punya bentuk dia. Cara buka dia senang, dia ada klip kat sini. Buka je. Lepas tu tekan je lah macam ni. Abang tekan tengah ni. Pump. Tekan sebelah sini pula. Pump. Dah jadi katil bang. Katil single, tinggi daripada lantai, nampak? Bahagian kepala dia ada naik sikit. Bagi selesa tak payah bantal pun boleh. Tapi selok-eloknya pakailah bantal. And saya berat 100 kilo bang. Saya try duduk tengok kukuh. Tak ada masalah. Saya baring pun, dia punya panjang pun lebih pada kaki, lebih pada kepala saya. So selesa nak tidur dekat mana-mana. Macam korang kerja night shift tu, sebelum balik kerja tu rehatlah kejap, ambil power nap 5 minit kan. Pakai ni sedap. Nampak kuat. Saya tak berani nak try 200 kilo. Tak ada member yang berat 200 kilo. Saya 100 kilo, okey lah. Nampak? Solid, tak ada goyang pun. Nampak? Solid kan? So boleh rehat kat mana-mana. Ingat korang yang kerja shift tu, pastikan cukup rehat. Takut micro slip atas motor, bahaya mat. Nak guna untuk camping pun boleh, mudah nak bawa. Cara nak lipat pun mudah je. Ni nampak tengah ni, tariklah ke atas. Tarik macam ni. Rapatkan dia. Nampak? Dah rapat kan macam ni. Tali tadi tu abang tarik macam ni. And clip je lah kat sini macam ni. Dah settle. Kecil je saiz dia mat. And boleh letak dalam locker. Dalam bonet kereta pun muat. Sumbat macam ni. Nampak? Harga murah. Link kat bawah.